Tajuk dia Malaysia Negara Maju 2020, realiti ataupun ilusi. Nak jadi sengoti ke ataupun mimpi? Saya kata mimpi, dia kata nak jadi sengoti. Bahas kita. Bahas. Dia kata jadi, saya kata tak. Dia ada hujah, saya ada hujah. Ya. Sehinggalah akhirnya saya keluarkan. Sebab antara hujahnya dia kata kita mesti ada politik hati nurani. Politik hati nurani. Politik hati nurani ini maknanya politik yang dikawal oleh hati yang bersih. Politik hati nurani. UMNO politik hati nurani, dia kata. Saya kata tak. Kalau UMNO ada politik hati nurani, pemimpin UMNO takkan buat perdagangan ekonomi dengan Israel. Saya angkat surat. Kenyataan Perdana Menteri dengan Datuk Pa yang dipetik oleh Menteri Perdagangan Israel. Ada surat menteri itu, boleh kat saya. Saya kata kalau politik hati nurani ni UMNO ada, UMNO takkan berdagang ekonomi dengan Israel, sebab Israel bunuh orang Islam pagi, petang, siang, malam. Itu dia tak boleh jawab. Besok pagi dia balik ke Batu Pahat Johor, tempat dia telefon saya. Saya kata, Saifuddin, boleh bagi tak surat tu? Saya kata boleh. Bila Datuk nak? Dan Datuk nak buat apa surat ni? Saya nak tunjuk ke Datuk Najib, saya nak tanya Datuk Najib. Saya kata boleh. Esok jumpa di Parlimen, saya bagi. Saya bagi. Apa tujuan saya dedahkan begitu? Sebab UMNO di kampung di bawah dia percaya parti UMNO ni bela agama, bela bangsa dan bela tanah air. Tapi pemimpin di atas berurusan dengan Israel. Ada surat. Waktu sidang media, utusan ada, TV3 ada, di semua ni, di Kelantan Trade Center Kota Baru. Waktu sidang media, saya angkat surat itu. Saya tanya utusan boleh keluar muka depan tak esok? Dia tetap boleh lah. Mak saya tunjuk ni. Saya angkat kertas lama, saya tunjuk. Memang tak keluar sungguh. Katalah keluar surat itu. Mana ada lagi orang kampung nak tolong, nak sokong UMNO? Tak ada dah. Dan kita melalui perjumpaan penerangan macam inilah yang kita sampaikan. Malam tadi bersama dengan Tuan Guru Presiden PAS, Setiausaha Agung PAS, dan juga Tuan Haji Subki Latif dalam program sambutan 50 tahun PAS Kemaman. Saya bersama dengan Tuan Guru Presiden dalam satu pentas malam, Ustaz Pang Ali dan juga Tuan Haji Subki menerangkan tentang isu-isu ini kepada masyarakat di sana.